Mak nak rasa sedap mak. Nah, yang kecil. Assalamualaikum semua. Hai, jumpa lagi Mokda di sini. Hari ni Mokda nak cuba sesuatu yang viral, iaitu adalah bola wijen. Disebabkan selalu lalu lalang je dekat TikTok Mokda, jadi hari ni Mokda beli bola wijen yang 500 gram. Jom kita tuang. Wow. Ni sebenarnya Mokda order dah lama tau, dekat 2 minggu jugalah baru sampai bola wijen ni. Disebabkan lalu Mokda rasa macam sedapnya tu yang Mokda beli tu. Jom kita rasa. Kita buka satu Wow, bau wijen. Lembutnya. Nampak tak? Dia macam legam macam tu. Sekejap, Mok dia rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mok dia makan lagi sekali ya. Wow. Sedap ya korang. Tak manis. Walaupun nampaknya macam bergula macam ni kan. Sekejap, Mok dia patahkan ya. Nampak tak dia macam bergula tu ha? Tapi tak manis. Yang ni kecil. Serius sedap, korang kena cuba dan korang kena beli. Patutlah viral dan ramai yang dah cuba pun cakap sedap. Serius, yang ni mungkin Mokda akan repeat lagi beli. Okeylah, kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum semua, bye bye.